Scott, setiap kali kau gagal, ada satu benda yang sama kau ulang. Dengar video ni sampai habis. Assalamualaikum. This is your Major speaking. Bang. Scott, kau tahu apa musuh paling susah dalam dunia ni? Bukan pesaing, bukan haters, bukan orang yang tikam belakang. Musuh paling bahaya adalah ego kau sendiri. Aku cerita satu kisah benar. Satu kawan aku, dulu paling berbakat dalam batch kita orang. Skill ada, peluang ada, network ada. Tapi ada satu benda yang buat dia jatuh. Ego. Dia selalu rasa diri dia paling betul. Setiap kali orang share idea, tak payah. Aku dah tahu. Setiap kali kena tegur sikit, kau siapa nak ajar aku? Setiap kali nampak orang lain maju, nasib je tu. Bukan sebab dia bagus pun. Masalahnya, dia tak sedar. Dunia tak tunggu orang yang macam tu. Dunia gerak. Peluang pun bergerak. Orang lain pun bergerak. Sampai satu hari, dia drop teruk. Kawan-kawan hilang. Partner tarik diri. Sales pun jatuh. Aku ingat lagi ayat dia. Aku tak tahu apa salah aku. Padahal, salah tu depan mata. Ego dia sendiri. Scott, ego ni bukan benda yang kau tengok dalam movie. Ego ni datang senyap je. Dia buat kau buta. Dia buat kau pekak. Dia buat kau rasa diri kau dah cukup. Kau tengok hidup kau sekarang. Berapa banyak benda yang kau tak buat sebabkan kau ego. Tak nak tanya soalan sebab takut nampak kau bodoh. Tak nak belajar skill baru sebab aku dah cukup tahu. Tak nak terima kritikan sebab aku betul. Tak nak adjust strategi sebab cara aku dah paling padu. Cuba ambil masa 5 minit je hari ni. Tulis benda yang kau refuse nak improve sebab ego kau. Scott, orang yang ego dia tinggi, dia boleh jalan jauh. Tapi, orang yang rendahkan ego dia ni, dia boleh jalan lebih laju. Tapi ingat, rendah ego tak sama dengan rendah diri. Kau masih confident. Kau masih alpha. Tapi, kau cukup bijak untuk tahu bila kau nak kena belajar. Bila nak dengar, bila nak naik level. Kalau sekarang kau rasa hidup kau tengah stagnan, hidup kat level sama, rasa semua tak jalan, jangan cari salah luar dulu. Check ego kau dulu. Ego ni memang musuh paling sunyi. Paling licik, paling jahat. Kalau kau tak kawal dia, dia akan kawal masa depan kau. Scott, kalau kau pernah kena tumbuk dengan ego kau sendiri, drop komen kena. Dan follow aku untuk lagi banyak real talk macam ni. Just like that, guys.